Okay guys, dah nak hujung tahun ni, I nak sentuh satu topik yang ramai orang selalu tangguh sampailah last minute, iaitu topik zakat. Daripada bulan Januari sampailah dah masuk bulan Disember ni, macam-macam jenis pendapatan yang kita dah terima. Tak kisahlah gaji ke, bonus ke, komisen ke, dividen pelaburan ke dan sebagainya. Bila dah cukup syarat nisab dan haul, zakat ni korang kenalah tunaikan sebab zakat according to Pusat Zakat Selangor adalah rukun Islam yang ketiga. Masalahnya, ramai orang cuma sedar benda ni bila dah hujung tahun ataupun bila dah nak file cukai baru tahun depan tu, barulah dia tengok boleh dapat rebate lah kalau bayar zakat. Dan yang terbaiknya ya, untuk orang Malaysia di mana kalau kita ni yang perlu membayar zakat sebab kita punya income threshold dah lepas, kita punya nisab dan juga kita punya haul tu dah cukup, dan kita juga adalah seorang yang layak untuk bayar cukai, maksudnya kita punya income ni bagus. Dekat Malaysia ni sajalah yang I tahu, pembayaran zakat, whatever that you pay for zakat, boleh digunakan sebagai rebate cukai, tax rebate. So maknanya kalau you bayar cukai dan seorang Muslim tapi tak bayar zakat, rugilah. Sebab kerajaan telah pun bagi you satu kelepasan. Kalau you bayar zakat RM5,000 dan you kena bayar cukai RM6,000, you cuma hanya perlu bayar zakat RM5,000 dan RM1,000 cukai saja. You boleh bagi tahu dekat lembaga hasil dalam negeri, saya dah bayar zakat dekat lembaga zakat Selangor. Awak boleh check. So you dapat dua-dua. Tuntutan agama dapat, tuntutan kerajaan pun dapat juga. So jadinya rugilah kalau you nak dapatkan rebate ini untuk filing of you pay tax pada tahun 2026 nanti, untuk pencukaian tahun 2025 tahun ini, tetapi you tidak bayar zakat pada tahun ini. Sebab itulah video ni keluar pada akhir tahun bulan Disember, sebab I nak ingatkan korang masih sempat lagi untuk bayar zakat supaya korang boleh claim, korang boleh cukai rebate untuk tahun hadapan. Tapi pembayaran zakat itu perlu dibayar selewat-lewatnya 31 Disember 2025 untuk most pusat zakat. Jangan lewatkan ya. So ambillah peluang ni untuk kita fulfill tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Bila korang nak bayar ke Pusat Zakat Selangor tu, korang boleh bayar dekat link yang tertera dekat dalam video ini. So kalau belum bayar lagi, sekaranglah masanya untuk korang bayar zakat.